Jom saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak hasilkan pola baju Melayu tradisional. Baju Melayu tradisional cakap musang lah. Baju Melayu ni dia ada pesak, dia ada kekek. Jadi saya nak tunjukkan macam mana kita nak dapatkan pesak yang betul. Sebab pesak lelaki dengan baju kurung perempuan dia berbeza tau. Kalau baju perempuan ni dia lebih besar sedikit, pesak lelaki dia lebih kecil sedikit. Jadi macam mana kita nak ambil tu, kita akan tunjukkan sekejap lagi. Okey. Pertama sekali kita kena ada ukuran. Saya dah ada ukuran dekat sini. Jom saya tunjuk. Okey, pertama sekali kita akan untuk tradisional, baju Melayu tradisional ni, saya nak tunjukkan yang tiada potongan pada bahu yang tiada potongan pada bahu. So kita boleh mula daripada bahagian atas ni lah. Dan baju ni saya belum ada basi baju ni kita buat pola yang belum ada basi, ukuran sebenar. Anda boleh buat nota. So untuk pola, kita akan buat pola badan dulu. Kita akan bermula dengan pola bahagian badan, depan dan juga belakang. Bila baju Melayu yang tiada potongan pada bahu ni, kita boleh ambil depan dengan belakang sekali. Kecuali kalau yang ada potongan pada bahu, tak boleh lah. Kita kena buat depan dengan belakang tu asing. Sebab dia ada kita panggil bahu mendatang. Tu insya-Allah lah kita tunjuk pada sesi kelas yang lain, ataupun anda boleh dapatkan yang tadi, mini pola yang banyak yang kita nak bagi. Tapi pastikan dah stay sampai habis. Sekejap lagi saya bagi tahu. Pertama sekali kita ambil bahagian bahu. Contoh ukuran bahu yang saya ada, bahu dia 18. So kita ambil terus 18. Tapi kalau ikut dekat pola ni, nanti tangan kita tak dapat tahu. Nanti tangan kita kena tambah kertas. Saya tak nak. So untuk bahagian bahu ni, 18 tadi tu kita bahagi 2. 18 bahagi 2 macam ni. Jadi kita akan dapat 9. Ini ukuran sebenar. Dia punya basi kita akan letak masa potong kain. Okey. Tanda. Okay, tanda 9 inci. Kita guna inci 9. Okey, tanda dahulu. Kemudian bila anda dah tanda, perkara kedua yang perlu anda ambil adalah labuh baju. Labuh baju yang saya ada ialah 30. Labuh baju untuk baju Melayu tradisional lelaki ni, dia tak labuh tau. Jangan buat labuh-labuh. Dia paras ibu jari lelaki saja. Ibu jari tangan lelaki kan. So bila kita nak ambil ukuran tu, kita jatuhkan tangan pada sisi ke paras ibu jari. Okey. So saya ambil dekat sini 30 tanda daripada paras bahu. 30. Bila kita dah dapat ukuran bahu dengan labuh baju, gariskan. Macam ni. Okey, kita gariskan. So yang kat sini tadi 30. Kita gariskan. Ini ukuran sebenar. Kalau ada soalan, boleh letak di ruangan komen. Nanti saya akan jawab. Jadi kat sini tadi adalah ukuran bahu. Di sini adalah ukuran bahu bahagi 2. Bahagi 2. Dan di sini adalah ukuran labuh baju. Tak nampak sangat. Ini ukuran sebenar Ukuran sebenar. Okey, seterusnya kita nak dapatkan ukuran tangan dia, ataupun kita panggil ukuran bukaan pada
bahagian lengan ni. Macam mana kita nak tahu berapa yang perlu kita ambil, ukuran yang selesa, yang sedap pakai? Kita boleh ambil ukuran ikut ukuran dada bahagi ukuran bahu bahagi 2 tadi. Ukuran bahu bahagi 2. Tadi bahu dia 18 bahagi 2. Kita dapat berapa? 9. Okey, ukuran dia kita dapat 9 dekat sini. Jadi bukaan lengan dia kita ambil 9, tanda. Senang je sebenarnya. Kalau kita dah tahu, dia tak susah pun untuk anda buat baju Melayu. Boleh buat baju Melayu untuk anak-anak, untuk suami kan. Sebab nak tempah pun mahal. Tempah kalau macam dekat tempat saya, paling kurang pun 180. Paling murah. Okey, dekat sini adalah ukuran bahu bahagi 2. Boleh buat nota Okey, mana yang baru masuk, Assalamualaikum semua, selamat pagi. Yang mana baru masuk boleh sharekan supaya kawan-kawan kita yang lain juga boleh dapat belajar. Okey, bila kita dah dapat, kita tanda je dulu kat sini. Kemudian kita ambil ukuran labuh tangan. Labuh tangan yang saya ada dekat sini ialah 21 inci. Terus ambil 21 inci. So dekat sini 21 inci. Kita ambil terus Saya ke depan sikit depan saya. 21 inci tanda. Okay, so saya tanda dekat sini. Okay, bila dah tanda, terus garis ke bawah. Dekat sini kan, ini kita dapat. Pakai pembaris L ni senang. Garis ke bawah. Macam ni. Macam tu. Tak payahlah garis panjang sangat. Sebab kat bawah tu nanti kita akan ambil ukuran bukaan tangan. Okey? Waalaikumsalam yang baru masuk. Selamat pagi. Jemput-jemput masuk. Saya baru je mula. So sampai baru masuk boleh tengoklah dekat sini Pertama tadi saya ulanglah sedikit sebab ada yang baru masuk. Pertama sekali bila kita nak buat baju Melayu, ukuran pertama adalah ukuran bahu bahagi 2. Boleh buat nota dan saya ingatkan sekali lagi, siapa yang nak 120 lebih mini pola yang kita nak bagi, pastikan anda stay sampai habis berserta dengan video. Lepas tu berserta dengan apa lagi? Pola-pola asas, semua ada dekat dalam tu. Anda boleh stay sampai habis. Sekejap lagi saya beritahu macam mana nak dapatkan. Kita akan letak link. Siapa yang stay sampai habis, anda akan dapat link. Kalau anda keluar awal, tak dapatlah 100 lebih pola tau, mini pola yang mana anda boleh, orang kata kalau anda dapat benda ni, kalau anda study, insya-Allah anda dah boleh buat pakaian macam-macam jenis pakaian anda boleh hasilkan. Pelbagai pattern pakaian anda boleh hasilkan. Okey, pastikan anda stay sampai habis. Waalaikumsalam yang baru masuk. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, bila kita dah dapat ukuran bahu, kita ambil pula ukuran labuh baju. Dekat sini ukuran labuh baju. Jadi bila dah dapat, kita gariskanlah ni gariskan sampai ukuran labuh baju. Yang di sini kita garis lurus untuk ukuran labuh baju. Kemudian kita ambil pula bahagian pergelaan, kita panggil apa? Pangkal lengan kita ni. Okey, untuk bahagian ketiak lah. Macam mana kita nak dapat yang selesa? Kita boleh gunakan ukuran bahu bahagi 2. Bahu bahagi 2. Jadi kat sini tadi saya dapat 9. 9. So kita ambil lah 9 dekat sini. Kemudian kita pergi pula kepada, di sini adalah labuh tangan. Saya tulis kat sini. Labuh tangan ni tak payah kita nak bagi-bagi. Kita terus ambil je ukuran berapa ukuran labuh tangan tu. Labuh tangan. Itu dia. Yang seterusnya, barulah kita ambil ukuran bukaan tangan. Bukaan tangan yang saya ada ni adalah 13. 13 mesti kena bahagi 2. 13 bahagi 2. Okey, kita dapat 6,5. Tanda 6,5.
Dan dekat sini 6,5. Dekat situ 6,5. Alright. Okey, nanti daripada 6,5 tu kita akan garis ke bahagian kita punya yang kita dapat tadi ni lah. Kita punya pangkal lengan kita. Gariskan. Okey, jadi kita dah dapat dari dua bahagian. Okey, dah jadi dah kita punya lengan. Satu tips untuk anda dapatkan bahagian bawah lengan yang cantik kan, kita naikkan 0,5 inci daripada sisi lengan ni, naikkan 0,5 inci. Waalaikumsalam yang baru masuk. Waalaikumsalam. So kat sini kita naikkan 0,5 inci. Hari ni adalah kelas pertama kita kelas pertama kita. Saya akan live selama 7 hari berturut-turut. Saya akan live. Ini hari pertama kita live. Esok pada waktu yang samalah juga pukul 11. So kita garis guna pembaris curve. Tak boleh guna pembaris lurus ya. Mesti kena guna pembaris curve. So kita gariskan. Macam tu. Nampak Waalaikumsalam. Sawia Sampang, Cik Puan Aisyah, Nuraini Ibrahim. Waalaikumsalam. Okey, dah siap dua perkara. Badan depan dengan badan belakang. Ini tradisional punya tau. Okey, baju Melayu, cekak musang tradisional. Kita dah dapat bahagian tangan. Kita nak pergi kepada bahagian pesak. Kepada bahagian pesak. Untuk anda dapatkan pesak, pertama sekali, kita gariskan dulu dekat sini. Pastikan lurus. Jangan guna yang ni tau. Ini untuk bahagian tangan kita. Pastikan lurus macam ni. Tak apa, garis sampai situ pun boleh. Tak ada masalah. Okey, macam mana nak dapatkan pesak bahagian atas? Supaya baju kita tu tak terketat ataupun tak adalah terlampau besar. Cara dia adalah kita gariskan dulu bahagian dada ni. Saya buat garisan putus-putus. Kalau ada soalan boleh letak kat ruangan komen nanti saya baca. Zalilah Jalil nak join. Nak join pastikan 7 hari berturut-turut kita akan live pada waktu yang sama. Okey, siapa kat sini yang memang orang kata ada masalah bila nak buat baju Melayu ni? Maksudnya takut nak buat baju Melayu sebab takut baju tu terlampau besar, ataupun takut nak buat baju Melayu sebab takut baju jadi sempit, atau anda takut nak buat baju Melayu takut lengan dia ni terlampau besar sangat. Sebab saya pun banyak dapat alteration yang lengan dia terlampau besar. Susah kalau nak alter bahagian ni, kena buka balik. Kena buka balik pesak ni, kena naikkan, betul tak? Zalina Rahman, pola baju saiz apa ni cikgu? Yang saya buat ni saiz lebih kurang saiz L. Saiz L. Zalila Jalil, Assalamualaikum. Okay, yang baru masuk. Siapa kat sini ada masalah tu? Ke anda rasa senang sangat buat baju Melayu? Yang ni saya tengah tunjukkan macam mana nak dapatkan bahagian pesak dia. Kalau selama ni anda ada masalah kan, takut pesak tu terlampau besar, so inilah dia cara untuk anda dapatkan ukuran pesak yang betul. Okay, ni garisan dada dia. Lepas tu kita ambil garisan pinggang. Ini cara nak dapatkan pesak Garisan pinggang dekat sini. Lepas tu daripada pinggang ke punggung buat lagi satu garisan. Dekat sini garisan punggung. Okay, saya buat garisan putus-putus. Dekat sini garisan punggung. Yang penting dekat sini. Okay, yang penting dekat sini. Kalau anda buat baju Melayu yang ada perut, ni dia saya nak bagi tips. Tahniah lah saya ucapkan kepada anda yang dapat masuk sesi live anda dapat
ilmu untuk anda buat baju mereka yang ada perut. Kadang-kadang lelaki ada yang ada perut kan. Jadi anda kena ukur bahagian perut dia tu. Bila yang ada perut, anda kena ambil ukuran pinggang dia. Jadi anda kena tahu juga garisan pinggang dia ni. Sebab kita tak nak bila dia pakai bahagian perut pula tiba-tiba terketat, baju tu jadi tak cantik dan tak selesa lah bila si pemakai tu pakai kan. Bila dia makan ke apa ke terus rasa macam sendat, tak best, tak selesa. Kalau ada perut, kena ambil bahagian perut, kena ukur lah bahagian perut dia. Okey, ni saya tunjukkan. Kemudian untuk dapatkan pesak, kita pergi bahagian pesak atas dulu. Nak dapatkan pesak atas, kita kena ambil ukuran dada dia. Macam yang saya ada ni, ukuran dada dia 39 bahagi 4. 39 bahagi 4. Saya dapat 9/3/4. Tanda dulu. 9/3/4 dekat sini. Ini ukuran sebenar. Okey, kat sini ukuran sebenar. Kemudian daripada ukuran sebenar ni kita kena tambah kat sini, kita kena tambah 1 hingga 1 inci hingga 1,5. Okey, daripada ukuran ni. Bukan daripada ukuran dekat sini tau. Ini ukuran bahu kita yang kita garis lurus. Dekat bahagian ukuran dada yang kita dah bahagikan dengan 4, kita tambahlah 1 inci atau 1,5 paling banyak. Contohlah bila anda tanya, cikgu saya tambah 1 suku boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey, kalau yang macam kat sini saya tambah 1 suku. Sebab pesak untuk baju lelaki dia tak adalah besar sangat. Nak letak 2,5 tak boleh. Pesak lelaki kena tengok badan si pemakai tu juga. Okey, so saya dah dapat dah pesak atas. Pastikan melepasi bahagian dada dia. Ni saya tambah 1 suku. Kalau tak nanti ketat. Baju jadi ketat. Okey, kemudian yang kedua, kalau si pemakai tu ada perut, anda kena ambil ukuran bahagian perut dia. Sebab kalau orang yang ada perut, kadang-kadang perut dia ukuran dia lebih besar daripada punggung. Kalau lelaki lah. Kalau lelaki. Perut dia, contohlah perut dia contoh, saya bagi contoh, perut dia 43. Bila kita ukur punggung dia 40. Jadi kita kena ambil ukuran perut dia. Faham So, dekat sini ukuran perut, dia ada perut 40,5 bahagi 4. 40,5 bahagi 4. Saya dapat 10 1. So ni ukuran perut dia kat sini. Nampak tak? Di sini daripada ukuran ni saya akan tambah dalam 1 inci. Dia mesti kena tambah 1 inci saya tambah. Okey, kemudian yang terakhir adalah ukuran punggung. Kat sini ukuran punggung. Dekat sini ukuran punggung. Punggung dia adalah 43 bahagi 4 juga. Bahagian-bahagian ini mesti kena bahagi 4. Ada soalan? Kalau ada soalan, letak dekat ruangan komen 43 bahagi 4. Bahagi 4, saya dapat 10/3/4. Jadi kita tandalah, tanda daripada hujung ni 10/3/4 di sini. Okey, setakat ni faham tak? Kalau faham, cuba komen faham. Waalaikumsalam. Nasria Rashid. Waalaikumsalam. Dia yang baru masuk. Tak apa, yang baru masuk, anda boleh tengok, anda boleh belajar sampai habis. Faham Ruby Dahlan faham. Okey, setakat ni. Berapa orang lagi yang faham? Senang tak cara ni?
Siapa yang nak 100 lebih mini polar dalam satu kita panggil apa? Dalam satu ibu. Dia lebih selamat tau. Ibu ni lebih selamat. 100 lebih mini polar. Termasuklah pola-pola seluar ibu mengandung, ada pola uniform. Dalam tu pastikan dah stay sampai habis. Kejap lagi kita akan letak link. Okay, kita akan letak link berserta dengan video. Ada banyak video dalam tu. Okay. Diana Asra, waalaikumsalam. Nur Arfizna Abdullah, faham. Teratak hijab lambu, faham. Okay, alhamdulillah setakat ni anda faham. Saya pergi kepada yang punggung ni tadi. Tadi kita dah dapat 43. Ukuran punggung bagi 4. 43 bagi 4. Saya dapat dekat sini. Saya dah tanda. Mesti kena tambah 1 inci. Paling lebar, paling besar pun 1,5. Jangan banyak-banyak sangat. Sebab nanti tak cantik. So kat sini pun saya tambah 1 inci. Macam tu. Okay. Kemudian bila kita dah dapat bahagian-bahagian ni semua, yang bawah sekali ni, kat labu baju ni kita garislah untuk kita dapatkan pesak. Alhamdulillah dah senang faham. Kalau ada apa-apa nak tanya, terus tanya. Terus tanya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Dekat sini tadi saya dapat 3 inci. Jadi dekat bawah ni kan, kita boleh buat dia punya pesak bawah ni 3,5. Ataupun anda boleh terus garis je macam ni. Secara otomatik dapat pesak yang bahagian bawah, tak ada masalah. Okay, ataupun anda terus garis kepada pesak bahagian bawah. Macam tu. Dah dapat dah ukuran pesak. Pesak untuk baju lelaki dia tidak lebar macam pesak perempuan. Pesak perempuan dia lebih lebar. Sebab pesak perempuan, baju perempuan dia lebih laku, okay? So baju Melayu tak cantik kalau dia terlalu besar sangat. Tak cantik. Okay? Kita dah dapat dah bahagian pesak dia. So untuk kekek, macam mana kita nak buat kekek? Ini pesak. Lagi satu kena ada kekek. Nama dia kekek. Untuk bahagian kekek, kat sini ada garisan, saya terus pakai yang kat sini lah. So kalau ukuran sehingga saiz L kan, anda boleh ambil ukuran kekek dia 3 inci. Kalau lebih daripada ukuran L, XL, boleh buat 3,5. 3 inci ni segi 4 tepat lah. Kalau kat sini 3 inci, sini pun mesti 3 inci. Bawah ni pun mesti 3 inci juga. Macam tu. Sini 3 inci dan di sini juga 3 inci. Nampak? Itu dia. Itu adalah untuk kekek. Dah pun siap. Badan depan dengan badan belakang dah siap. Tangan dah siap. Kekek, ini kekek saya tulis kat sini. Kekek, yang ini nama dia pesak. Pesak. Okay. Alright. Dah pun siap. Sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana cara untuk buat bahagian. Kalau bahu yang depan belakang ni, kat sini tanda lipatan tau. Dia tak putus. Dekat sini pun tanda lipatan. Kita ambil depan dengan belakang sekali. Alright. So, untuk bahagian bahu yang tak putus macam ni, kita kena buat dia punya, kita panggil apa ni, bulan leher. Sekarang ni saya nak tunjukkan cara buat bulan leher. Lepas tu collar cekak besar, tertulang atas dengan tertulang bawah. Jom saya tunjuk. Okey, untuk ukuran leher, saya mulakan dengan leher dahulu. Saya buat dekat sini. Untuk ukuran leher, saya buat satu garisan L. Tapi jangan terlampau besar lah kat sini. Boleh nampak kat sini saya buat Zalina Rahman. Selalu masalah tebuk lubang leher dengan pasang tertulang dan collar selalu jadi terbesar dari saiz leher. Okey, saya tunjukkan kat sini. Saya tunjukkan kat sini macam mana nak dapatkan ukuran leher.
Sebab ukuran leher ni, kalau baju Melayu, kita memang kena, lepas kita dah buat bahagian leher, kita kena kira balik tau. Kita kena kira balik supaya nanti bila kita cantumkan dengan dia punya collar, dia akan dapat sama. Dia akan dapat sama ngam. Kalau terkecil, kalau kita buat lubang leher terkecil, saya rasa tak ada masalah sebab kita boleh besarkan sikit. Kalau dah kita buat leher tu terbesar, itu yang jadi masalah. Bila kita cantum dengan collar dia, dia tak ngam. Dia jadi terbesar, dah susah. Tak cantik. Tak cantik. Iman Nudin, ada siaran ulangan ke cikgu sebab tengah bekerja lah. Siaran ulangan insyaAllah ada. Dekat dalam Facebook. Bahagian badan depan perlu labuh sedikit dari belakang ke? Kalau orang yang ada perut, boleh kita labuhkan. Boleh kita labuhkan supaya dia tak terjongkit. So, kalau untuk badan depan, kalau kita nak tambah dalam 1 inci, macam ni tau cara nak tambah dia. Terima kasih bagi soalan tu. Okay, Nur Arfazna Abdullah. Boleh supaya dia tak terjongkit. Tambah 1 inci daripada ukuran ni, turunkan 1 inci. Jadi pakai pembaris curve, terus buat macam ni. Untuk pesak dekat bahagian ni, nak dapatkan pesak yang cantik, kita naikkan 1/2 inci. So, yang ni kita cantum macam ni. Okay, kat sini. Dan yang ni kat sini. Nampak tak? Okay, ini daripada yang kita turunkan 1 inci. Ini untuk mengelakkan daripada baju kita terjungkit tau. Cantum ke ujung ni, bahagian bahu kita ni, labu baju kat sini. Kemudian yang ni kita naikkan 1/2 inci tadi, kita cantum kat sini. Baju kita akan nampak cantik lah. Okay, dan kita dah tak guna. Bahagian yang lurus ni kita cantum pada badan. Bahagian yang sedikit serong, bahagian sisi. Yang akan kita cantum dengan bahagian kekek. Kekek dekat sini. Kekek dekat bahagian tu. Bila kita buat ni. Faham Siapa yang nak 100 lebih mini pola berserta dengan video, pastikan anda stay sampai habis. Sekejap lagi kita akan letak link lepas kita habis sesi buat pola ni. Ruaslina Muhammad Sujai. Bestnya tapi tak dapat nak komit sedang kerja. Siapa yang dapat komit, anda boleh share dulu live ni, nanti boleh tengok balik. Boleh tengok balik 7 hari berturut-turut. Ini hari pertama kita live. Lepas ni akan ada kelas Waslek, baju Riau moden. Siapa yang nak belajar baju Riau moden, sekarang ni memang tengah viral baju Riau moden. Siapa nak tahu macam mana buat pola dia, hari Rabu kita akan tunjuk. Cerita lepas lebar pesak bawah tu berapa inci. Lebar pesak bawah kita boleh ambil terus daripada lebar yang dekat punggung ni. Itu satu cara. Macam ni. Maksudnya kita dah dapatkan daripada ukuran atas, ukuran punggung, terus garis sampai ke bawah. Dia akan dapat. Macam ni. Nampak tak? Terus garis ke bawah, secara automatik kita akan dapat untuk bahagian pesak bawah. Ataupun satu cara lagi, kita dah tahu dah ukuran pesak dekat bahagian punggung kita ukur, kita dapat 3 inci tau. Jadi yang bawah ni kita lebarkan dia 1/2 inci, jadi 3,5 kat sini. Pastikan dia melebihi daripada kelonggaran ni. Faham Okey, teratak hijab labuh, jelas Okey, so jom saya tunjuk bahagian leher. Bahagian kita panggil bulan leher. Dekat sini. Perhatikan betul-betul bulan leher ni, kalau anda tak perhatikan, anda tak tengok betul-betul, takut anda tersilap. Okay, saya buat sebelah sini lah Buat garisan L dulu. Yang ni saya tunjukkan untuk saiz leher. Saya tengok. Saiz leher 18 sama dengan ukuran bahu dia.
Okey, mula-mula anda kena buat garisan L macam ni dan turunkan setengah inci untuk leher belakang. Kalau yang bersaiz kecil lah. Kalau yang bersaiz besar, leher 18, boleh buat 3/4 untuk leher belakang. 3/4. So, garis. Ini untuk leher belakang. Macam tu. Kemudian untuk bahagian depan, kita ambil daripada sini daripada yang kita dah turunkan 3/4 tu, kita ambil ukuran leher bahagi 8. Ya, saya tengok. Oh sorry, leher bahagi 6. Leher bahagi 6 bukan 8 Ini formula. Berapa dapat? 18 bahagi 6. 18 bahagi 6. Sekejap. Berapa? Cuba share. 18 bahagi 6. Saya dapat 3 inci. Okay. 18 bahagi 6 dapat 3. Dekat sini, tanda 3. Kemudian kita kena tambah bahagian bawah ni 3/4. Dan kita garis kat sini. Sekejap. Sebab kita nak bahagian ni, kita dapat garisan yang tepat macam tu. Kemudian dekat bahagian ni, kita kena ambil ukuran leher bahagi 6. Tadi leher bahagi 6 18, saya punya leher 18 bahagi 6 saya dapat 3 inci. 3 inci. Terus ambil 3 inci kat sini. 3 inci. Kat bawah ni pun samalah 3 inci. Garis. Pastikan dapat bentuk macam ni. Nampak tak? Okay? Alright. So, kemudian kita kena bentukkan dia. Macam mana nak bentukkan dia? Okay, ini leher belakang tau. Daripada A ke B ni. Ni leher belakang. Ambil separuh daripada ni. Bentukkan dia begini. Bawa dia ke sini. Separuh. Daripada sini ke sini separuh. Okay, faham Kemudian bahagian bawah macam mana nak bentukkan? Kita ambil macam ni. Ni tadi kita dah ambil separuh. Yang ni kita setong dia pula Ini dia bentuknya. Pastikan jejak ke sini. Macam tu. Nanti kita kena kira ni balik. Dapat tak? Okay, macam mana nak kira? Saya tunjuk. Kita dah dapat bentuk leher ni. Kemudian kita ambil tali tape. Kita kira. Kira lengkungan yang kita buat ni. Okay, saya tunjuk Contoh macam saya buat ni. Pastikan mesti dapat balik ukuran leher dia. Okay, kita kira. Okey, dekat sini saya dapat 8,5 tau. Saya kena besarkan sikit leher ni. Kurang daripada 18. Kena dapat tepat. Kalau leher 18, kena dapatkan 18. Okey. Kurang setengah inci, okey, memang cantik. Maknanya anda bila anda jahit, anda akan dapat ngam. Okey, saya dapat 8 3/4 1 hun. Dekat sini. Ukuran saya. Jadi okey. Okey, kalau anda buat jangan lebih daripada 18. Kurang setengah inci daripada 18, okey. Dia akan jadi ngam. Ataupun terkecil sedikit, tak apa, tak ada masalah. Sebab anda boleh besarkan itu. Kalau terbesar tu masalah. Okey. Kalau guna pembaris pembentuk, boleh ke cikgu? Boleh sebenarnya, tak ada masalah. Okey, tengok warna bentuk, tapi anda kena pandailah, okey je, tak ada masalah. Ini yang saya pakai pen merah, saya guna pembaris pembentuk. Boleh, tak ada masalah. Ini yang merah
Yang ni bahagian bawah. Dia lebih kurang sama je. Nampak tak? Dia lebih kurang sama. Sama je. Boleh, tak ada masalah. Okey, so bahagian leher dah siap. Ini leher 18 Yang saya buat ni leher 18. Leher 18 inci. Okey, sekarang kita pergi pula kepada cara nak buat collar cekak musang. Ni bahagian collar dia dulu. Boleh nampak Saya buat macam ni lah supaya anda nampak. Leher dah siap. Ini collar. Collar kat bawah ni. Saya naikkan sikit. Boleh nampak Okey, kita buat garisan dahulu. Sama juga garisan L macam ni. Macam tu. Right. Kemudian kita ambil bahagian collar kita 18. Ini kita buat separuh collar. So 18 tadi ukuran kita punya leher 18 bagi 2. Saya dapat 9 dekat sini. So jangan lupa kena tambah dia punya bahagian depan depan dia kan collar cekak musang kan dia bertinding macam tu kan. So anda tambah 3/4 atau 1 inci. Saya galakkan anda tambah 1 inci. Kalau tak tambah nanti collar tak boleh masuk, tak boleh pakai. Jangan lupa tambah nanti collar tercekik, nak pakai tak boleh. Mesti kena tambah. Nampak? Mesti kena tambah 3/4. Okey, so bila anda dah dapat macam ni, kita buat pula tinggi collar. Tinggi collar yang cantik adalah 1 suku inci. 1 suku inci. Tinggi collar yang cantik 1 suku inci. Okey, nampak tak? Alright, kemudian daripada bahagian ni, garisan ni yang kita dapat ni, bahagi 3. Saya suka pakai tali tape je. Bahagi 3. Saya dapat 3 suku. 3 suku kat sini. Okay, kat sini kita dapat, kat sini pun kena tanda juga. 3 suku. Nampak tak? Dia senang ni sebenarnya buat collar ni. Okay, dah tanda dekat sini, kita naikkan 1/2 inci. Naikkan 1/2 inci, pakai pembaris curve, bentukkan. Yang kita tanda 3 inci tadi, yang kita dah bahagikan. Daripada sini ke sini bahagi 3. Pakai pembaris curve. Nampak tak? Okey. Kemudian yang ni kita dah tak guna dah. Kita akan potong. Yang bahagian atas ni pun kita naikkan 1/2 inci juga. Ni khas untuk mereka yang baru-baru nak belajar cara paling mudah. Nampak? Okey. Bentuk dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Alright. Kemudian yang ni kita bentukkan lah. Masukkan 1/2 inci dekat sini. So kita bentukkan collar kita. Jadi macam tu. Siapa nak video cara jahit baju Melayu ni, stay sampai habis. Kita nak bagi sekali dengan 100 lebih mini pola. Memang kalau siapa dapat ni, InsyaAllah kalau anda praktis, anda boleh jahit macam-macam pattern pakaian. Kejap lagi saya bagi link. Okay, siapa yang stay sampai habis, kejap lagi saya bagi link. Di sini tanda lipatan. Yang saya buat ni leher 18. Boleh simpan. Leher ni boleh simpan. Ini adalah leher cekak musang. Sekarang saya nak buat tertulang. Tertulang atas dengan tertulang bawah. So saya pergi kat sini lah. Kita buat garisan lurus dulu.
Okey, kita buat garisan lurus dekat sini. Nampak kat sini pastikan lurus. Okey. Buatlah L kat sini. Macam tu. Kita buat tertulang atas dulu. Tertulang atas, dia punya panjang tertulang, paling panjang anda boleh buat 9,5 untuk dewasa. 9,5. Dia kat dia. 9,5, kemudian lebar. Lebar tertulang atas mesti sama dengan lebar collar. Lebar collar ni tadi 1 suku. Dekat sini pun sama, 1 suku. Dia mesti balance. 1 suku. Jadi garis. Macam tu. Okey. Yang ni tadi 9,5. Ni tertulang atas tau. Dia ada tertulang atas dengan tertulang bawah. Kejap lagi saya tunjuk tertulang bawah. Kemudian bentuk tertulang ni dia ada bentuk V dekat bawah kan. So dekat sini naikkan 1/2 inci. Kiri 1/2 inci, kanan. Lepas tu kena dapatkan bahagian tengah dia. Tadi 1 suku. 1 suku ni bahagi 2. Pakai tali tape senang. Dapat tengah dia. Macam tu. Jadi garis je lah. Pakai pembaris, garis. Kiri dengan kanan. So jadilah untuk tertulang atas. Ini dia, tertulang atas. Tertulang atas. Satu lagi tertulang bawah. Tertulang bawah, lebar dia tak boleh lebar ikut tertulang atas. Dia kena kecil sedikit. Jadi untuk yang tertulang bawah kita buat 1 inci. 1 inci ni okey dah. Dia lebih pendek sedikit daripada tertulang atas. Tadi tertulang atas kita ambil 9,5, tolak 1 inci jadi 8,5. Dah siap. Rasa-rasa boleh buat tak lepas ni? Cuba komen. Ini dia hasil dia. Badan depan, badan belakang, tangan, pesak, kekek, leher. Bulan leher saya tunjuk sekali. Bulan leher. Lepas tu kita ada collar cekak musang. Ni buat pola apa ya? Ini buat pola baju Melayu tradisional cekak musang. Siapa yang baru masuk, jangan risau. Anda boleh je share, nanti boleh tengok balik. Ada juga yang baru masuk. Kan? Boleh tengok balik. So ada soalan tak setakat ni? Kalau ada soalan boleh letak kat ruangan komen. Kalau anda rasa anda memang dah jelas dah ni, boleh komen jelas. Tak ada masalah. Faham? Cuba komen. Kalau ada soalan boleh tanya. Sebelum sekejap lagi saya nak buka siapa yang nak dapatkan 100 lebih mini pola, macam-macam mini pola ada beserta video. Anda boleh tengok sampai seumur hidup tau, seumur hidup. Sebab dia dalam bentuk e-book. E-book ni lebih selamat daripada buku. Sebab apa tahu? Sebab saya ada juga yang kita pun ada keluarkan buku. Ada yang cakap bila kena banjir habis buku saya hilang. Tapi bila e-book ni, selagi ada handphone di tangan, ada link, tak ada masalah. Anda boleh tengok. Siapa yang nak? Saya ada soalan kat sini. Nur Arfiznah Abdullah, cikgu, kalau collar yang tak bersambung tu tak perlu tambah 3/4 inci. Collar yang tak bersambung macam mana ni tak sambung? Maknanya collar penuh collar penuh kena juga. Contoh macam collar tu 19, collar 18 mesti kena ada tambahan bahagian depan. Dia punya, kita panggil apa? Lipatan depan tu. Sebab dia bertindih. Dia kena ada. Kalau tak nanti leher kita sendat. Dia pakai sendat. Cikgu, secara kasarnya ukuran bahu sama dengan ukuran leher kita ke? Ya, betul. Ya, betul. Kebiasaannya bila kita ukur bahu, dia akan sama dengan ukuran leher untuk lelaki.
Kalau untuk perempuan sebenarnya pun sama, cuma kadang-kadang perempuan ada yang leher dia kecil sedikit daripada ukuran bahu. Untuk lelaki, boleh ikut ukuran bahu. Kalau bahu dia 18, leher dia bila leher yang dah ditambah kelonggaran lah pun 18. Kalau bahu dia 17, ukuran leher dia yang selesa pun 17. Okey, jelas Ada lagi soalan tak sebelum saya nak buka link? Siapa yang nak 100 lebih mini pola, pelbagai pattern pakaian, macam-macam pattern ada dekat dalam tu. Lepas tu kita akan update pattern-pattern baru beserta dengan video, beserta dengan pola asas, cara mengukur, semua ada dekat dalam e-book. Ni kita bagi dalam bentuk e-book. Memang tak ada dekat mana-mana tau. Kita sebab saya buat benda ni sempurna untuk menyambut Ramadan, Ramadan yang kita dah berada di bulan Ramadan dan juga hari raya. Saya nak anda semua boleh buat pelbagai pattern pakaian. Bukan sahaja sekarang, sebab e-book ni anda boleh simpan seumur hidup. Selagi anda ada handphone, selagi anda ada link yang kita berikan tu, anda akan dapat ilmu ni seumur hidup. Macam-macam pattern pakaian ada dekat dalam tu. Traditional, modern, lepas tu video, lepas tu kita akan update juga pola-pola yang baru, pola-pola viral yang baru. Anda boleh belajar macam-macam pattern lengan dekat dalam tu. Kita akan update, kita akan sentiasa update pola-pola dekat dalam tu. So sekali sahaja anda masuk dalam link ni. Okey, ramai yang nak. Okey, kepada anda yang nak, kejap lagi kita akan masukkan link tau. Okey, kalau anda klik link ni, anda akan dapat 126 mini pola dan lebih. Sebab kita akan sentiasa update pola-pola yang baru. Lepas tu anda akan dapat video tutorial lengkap, lebih daripada 20 fashion pakaian, fashion terkini. Anda akan dapat mini pola fashion terkini daripada tradisional, moden, dewasa, kanak-kanak, lelaki dan perempuan. Uniformness pun ada dekat dalam e-book ni. Lepas tu ada uniformness untuk ibu mengandung. Seluar leg ibu mengandung, anda akan dapat support direct daripada saya dan juga support group. Kalau kita nilai dengan harga sebenarnya adalah 4099. Tapi tawaran sekarang adalah 159 sahaja. Anda boleh tekan link di bawah. Siapa yang dapatkan sekarang, saya tak nak bagi anda 159. Saya tak nak bagi anda 159. Siapa yang nak, saya nak bagi anda cuma RM69 sahaja. Tekan link di bawah sekarang. Anda akan dapat 100 lebih mini pola. Anda akan dapat video tutorial seumur hidup. Ini memang saya confirm, anda tak payah dah pergi kelas kat luar sana yang harga satu kelas je dah berapa ratus, betul tak? Tapi yang ini ada 100 lebih mini pola. Lepas tu kita akan sentiasa update. Kita akan sentiasa update, masukkan pola-pola yang baru beserta dengan video. Okey, anda akan dapat group support. Kalau ikutkan sebenarnya saya nak letak 159 tau. Tapi anda kena bertindak sekarang lah sebab harga RM69 ni akan tamat pada bila-bila masa sahaja. Kalau anda tengok buku Tizaza pun RM189 tau. Itu ada 30 lebih pola. Yang ini ada 100 lebih mini pola. Memang saya rasa memang rugi kalau anda tak grab. Dan siapa yang ada masalah boleh terus direct contact Tizaza, WhatsApp Tizaza. Anda kena dapatkan sekarang, kalau tak memang rugilah. Sebab lepas ni memang tak dapatlah RM69. Pada bila-bila masa harga akan kembali kepada harga promo yang sebenar lah. Nak ikutkan saya nak bagi RM159. Nak bagi kepada anda dengan harga yang sangat mampu milik. Bawa RM100, cuma RM69 sahaja. Okay, so siapa yang nak dapatkan mini pola e-book kita yang ada 100 lebih mini pola yang menyebabkan anda, siapa yang dapatkan e-book ni, saya jamin anda dah tak payah pergi kelas mana-mana kelas dah. Sebab dia komplit, sangat komplit. Video semua ada, video tutorial, cara asas buat pola, cara mengukur, semua ada. Lepas tu kita akan sentiasa update dalam grup. Kita jumpa esok pada waktu yang sama.
Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang lemah, yang kurang adalah daripada diri saya sendiri. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum.